Jadi kita cuba sambung sedikit lagi soalan yang belum dapat kita cover sepenuhnya tadi berkaitan dengan harga. Ya, kalaupun katalah jual beli dah telah pun okey, akadnya telah pun halal. Tetapi kenapa begitu mahal dan tidak ikut market price dikatakan ya? Tidak ikut market price kerana ada sebahagian ahli agama yang mengatakan market price adalah cash price. Cash price. Jadi kalau bayar tunai harga 100,000, harga tangguh pun kena 100,000. Itu kita dah sebut tadi, bercanggah dengan pandangan empat mazhab. Tetapi sekarang ni persoalan kita, kenapa mahal sangat pula? Ya, kenapa mahal sangat? Jadi mahal sangat atau tidak mahal sangat ni tuan-tuan adalah hak Allah SWT. Sebagaimana pernah berlaku di zaman Nabi SAW, para sahabat berkata ghalas si'ar, para sahabat di kalangan consumer. Jadi ini selalu pertembungan di antara consumer, pengguna dengan producer. Producer ni tak ramai dan mereka tak banyak komen sebab mereka ini adalah orang yang sentiasa sibuk. Consumer ni yang dia merasakan diri terzalim dan tertekan, tertindas ya. Lalu mereka datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, harga jadi mahal, peniaga-peniaga jual mahal. Macam tuan-tuan yang merasakan perbankan Islam ini mahal, mungkin beginilah keadaannya agaknya, mengadu kepada Rasulullah, mahalnya harga, boleh tak buat harga ceiling? Berkata para sahabat, fasa'ir lana ya Rasulullah, tolonglah buat harga ceiling sebagai ketua negara ya Rasulullah, tolonglah buat harga ceiling, peniaga tak boleh ambil untung lebih daripada sekian-sekian peratus. Lalu Nabi pun berkata, innallaha huwal mus'ir ataupun musa'ir, Allah sesungguhnya, Nabi tolak. Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menentukan harga. Bagaimana maksudnya tu? Begini, Nabi kata al-qabid, al-basit, al-raziq, kerana Allah lah yang memegang jiwa-jiwa manusia, hati-hati manusia. Demand and supply diterima dalam Islam. Sebagaimana disebut dalam kitab Ibn Taymiyah Al-Hisbah tajuknya, bagaimana demand and supply adalah penentu harga. Demand and supply yang real lah, tapi zaman hari ini sistem ekonomi konvensional ini ada demand and supply palsu untuk menaikkan harga, tapi Islam tidak terima yang itu. Mestilah demand and supply yang original, yang palsu. Sebagaimana contoh yang palsu ini, dia simpan barang yang diperlukan, kemudian orang semua demand bertambah-tambah, semua tak ada barang, tiba-tiba dikeluarkan dengan harga yang meningkat. Itu tak dibenarkan. Itu namanya Nabi kata la yahtakiru illa khati'. Ya, tidak ada sesiapa yang menyimpan barang untuk sengaja memberikan demand melampau-lampau sehingga dia boleh sewenang-wenangnya menaikkan harga kecuali dia melakukan dosa. Lalu itu keadaannya. Tetapi dalam konteks perbankan Islam tadi, menjual rumah dengan harga 400,000, adakah itu terkeluar daripada market price? Market price ni apa benda tuan-tuan? Market price sebagaimana disebutkan oleh sistem ekonomi konvensional adalah the current price at which an asset or services can be bought or sold, ataupun yang lain disebutkan an asset cash yang the recent sales price, the recent sales price agreed by both seller and buyer. Jadi yang terakhir sekali berlaku dalam pasaran, berapa penjual dan pembeli setuju. Contohnya kamera yang berada di depan mata saya tapi tak berada di depan mata tuan-tuan ini, harganya kalau beli di pasaran berapa? 20,000 sebagai contoh. Tapi ada di Kelantan sebagai contoh, orang beli dengan harga 40,000. Maka automatik harga kamera ini sudah pun meningkat kepada 40,000. Bukan lagi 20,000. Selagi mana ada willing buyer, willing seller, harga market price akan sentiasa meningkat. Sebelum kita sudahkan, alhamdulillah, kita kembali lagi di rancangan Tanya Ustaz di TV9 dan membicarakan persoalan isu-isu perbankan Islam. Jadi kita cuba untuk menjelaskan sedikit lagi tentang market price tadi ya. Bagaimana Islamic Bank dikatakan walaupun membeli aset secara halal, ada akad, ada kontrak, tapi menjual kepada para pelanggan Islam ataupun pelanggan-pelanggan mereka dengan harga yang way above market value. Jadi ini adalah dakwaan ataupun statement yang kurang tepat kerana market price ditentukan oleh persetujuan sesiapa sahaja yang menjual perkara yang sama di dalam pasaran. Sebelum kita sebut lagi pasal itu, bagaimana penentuan harga dalam Islam? Apakah faktor-faktor yang boleh memberikan kesan kepada perubahan harga? Ini pun kalau pelajar dekat universiti satu semester ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kita nak sebut, antaranya disebutkan oleh Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Al-Hisbah, antaranya kalau kita beli di negara yang perang, orang nak jual air di negara yang dalam keadaan perang dengan negara kita yang sedang dalam keadaan aman, tidak ada perang, sama tak harga air tuan-tuan? Tak sama.
Kenapa? Kerana keadaan perang itu menyebabkan penjual sukar untuk mendapatkan supply air bersih. Lalu kerana kesukaran tersebut dimasukkan dalam harga. Itu halal dalam Islam dan itu adalah market price. Dan semua orang tahu bila mana negara dalam keadaan bermasalah, perkara-perkara asas ini akan meningkat harganya. Satu. Yang kedua, sebagai contoh, saya nak beli satu kamera, saya tak nak pakai duit ringgit Malaysia, tapi saya nak pakai US dollar. Juga harganya akan berbeza kerana penjual akan mengambil kira kadar pertukaran semasa. Lalu ketika itu mungkin dia akan ambil untung sikit dekat kadar pertukaran. Itu juga menyebabkan harga menjadi berbeza. Itu juga dihalalkan. Dalam Islam tidak ada masalah kerana itu adalah perkara muamalat yang Islam terima selagi mana willing buyer, willing seller, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, yang disebut oleh Allah itu, iaitulah tidak halal kamu jangan kamu berjual beli kecuali perniagaan yang kamu dapat keredaan di antara kedua-dua pihak. Selagi itu ia adalah dibenarkan. Itu dia uruf yang diterima untuk mencapai maqasid syariah, mencapai objektif syariah, iaitulah tidak adanya gharar, tidak adanya argument di antara kedua pihak. Tapi hari ini kenapa ada juga orang argue, kata mahal sangat, tak puas hati, jadi bergaduh, benci ke Islamic Bank dan seumpamanya. Itu kerana kebanyakannya, minta maaf saya cakap, tidak perasan dan tidak betul-betul tanya kepada lawyer masing-masing. Ingat kita beli rumah, kita ada lawyer, suruh lawyer tu buat kerja lebih sikit, terangkan apa klausa-klausa ini, berapa harganya, kalau rumah terbengkalai, apa akan jadi pada saya, apa yang saya nak setuju ini. Dan kalau kita tak setuju, kita adalah a free man, free woman untuk bersetuju tanda tangan atau tidak. Kalau tak tanda tangan, tak ada siapa yang akan marah kita. Tapi kita kata saya terpaksa, saya tanda tangan juga, maka kita sudah redha. Itu maksud kita sudah redha. Tidak ada siapa pun paksa kita, kalau kamu tak tanda tangan, saya akan ikat kamu, penjarakan kamu. Itu barulah dinamakan paksa. Ya? Jadi kita nak kembali balik tadi. Market price, harga akan naik dengan sebab kita bayar ikut currency lain. Ataupun harga akan naik apabila barang itu menjadi scarce, menjadi semakin sedikit. Contoh ada pada satu hari perayaan, tiba-tiba gula hilang kat Malaysia sebagai contoh. Tinggal sikit saja. Maka ketika itu demand banyak, supply sedikit. Bila demand banyak, penuntutan banyak, permintaan banyak, tawaran sedikit, maka harga menjadi meningkat. Sekali lagi macam musim-musim perayaan. Kalau saya daripada United Kingdom nak balik ke Malaysia pada musim perayaan Christmas ini, harga tiket kapal terbang menjadi double. Dulu beli £500, sekarang ini nak balik £800. Bolehkah saya tak bersetuju? Boleh. Ya, tapi saya jangan balik lah. Duduk je lah dekat UK tu. Tapi saya nak balik juga, saya terpaksa lah bayar dengan harga lebih. Zalim ke? Tak zalim sebab saya dah terpaksa redha. Bukan terpaksa, saya dah redha. Kenapa harganya naik? Kerana musim perayaan. Ya, itu cash price. Tapi bagaimana pula kalau saya nak bayar secara ansuran lah. Saya tak nak bayar £800 secara cash. Saya nak bayar ansuran. Katalah ada syarikat penambangan yang menyediakan demikian. Memang sekarang ni tak ada lah. Boleh tak harganya 800? Sudah tentu tidak. Kerana mengikut uruf perniagaan zaman sekarang, kalau bayar ansur dan juga diterima oleh empat mazhab, maka harga akan naik. Jadi masa kena bertangguh itu akan menyebabkan harga meningkat. Jadi sekarang ini Islamic Bank mereka menjual 400,000 daripada 100,000 harga asal rumah tersebut, kerana rumah itu akan disettlekan dalam masa 25 tahun. Dari sudut rasionalnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan bayar cash, pihak perbankan akan boleh roll over duit cash itu untuk melabur pada esok hari. Terus boleh mendapat menjana keuntungan. Opportunity ataupun peluang-peluang perniagaan terbuka luas setiap hari, setiap minit, setiap saat. Tetapi oleh kerana kita bayar lambat, bila bayar bertangguh, maka semua opportunity itu telah hilang. Maka atas dasar tersebut, ia mempunyai nilai bayar secara cash dengan bayar secara installment ataupun deferment, menyebabkan harga menjadi naik. Dan ia diterima dalam uruf dan juga mencapai maqasid syariah kedua-dua pihak. Ingat, dalam Islam, kita bukan hanya menjaga pelanggan, kita juga menjaga peniaga. Sebab itulah Nabi tidak mahu sahabat-sahabat menuntut untuk dibuatkan harga ceiling sebagaimana hadis saya sebut tadi, kerana Allah SWT, Nabi SAW juga menjaga kedua-dua pihak. Peniaga berhak mendapat keuntungan. Nabi kata di hujung hadis itu, wa inni la arju an alqallah wa laisa ahadun minkum yutalibuni fi damin wala mal. Aku tidak mahu berjumpa Allah nanti di akhirat dalam keadaan ada di antara kamu menuntut
Aku dulu pada zaman hidup dengan zaman Rasulullah, aku nak jual barang, aku dah pernah ambil daripada sekian-sekian supplier, nak jual harga sekian-sekian, tiba-tiba pemerintah ataupun Rasulullah menghadkan keuntungan aku, maka aku tuntut daripadamu pada hari ini, pada hari kiamat. Jadi Nabi tak nak ada orang macam itu, maka Nabi biarkan market dan demand supply. Tetapi government boleh masuk campur buat harga ceiling kalaulah ada orang manipulate market, dibuat demand and supply palsu. Jadi semua orang seolah-olah minta nak beli. Sebenarnya kawan-kawan dia saja. Contohnya ada dalam Islam dinamakan Bai'un Najash. Bai'un Najash ni saya plan dengan kawan saya seorang masuk satu kedai. Penjual dengan seorang kawan. Maka bila mana pelanggan datang nak beli, kata harga ni RM800, maka tiba-tiba kawan saya peniaga, kawan saya datang, dia kata, "Ish, murahnya harga kamu ni. Ke kedai sebelah sana saya dah survey habis semua. Semua harganya 900, kamu 800. Dia cakap bukan dia nak beli, dia sahaja nak mempengaruhi pembeli yang tulen tadi ni. Jadi saya berperancangan dengan ni untuk menaikkan harga pasaran. Itu punya cara harga pasaran tidak dibenarkan dalam Islam. Tetapi apa yang dilakukan oleh perbankan Islam tadi adalah dibenarkan kerana ia adalah merupakan satu market price yang diterima dan tidak ada masalah selagi mana kedua-dua pihak bersetuju sebagaimana yang disebutkan dalam kaedah fiqhiyah al-aslu fil uqud ridal muta'aqidain. Asal hukum dalam akad kontrak jual beli adalah redha kedua-dua pihak, penjual dan pembeli. Jadi alhamdulillah kita rasa sekadar itu saja kita dapat bersama-sama